Nick Mikhail kecewa Alif Aziz. Batal persembahan saat akhir. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pempengaruh dan usahawan, Nick Mikhail meluahkan rasa terkilan selepas mendakwa penyanyi Alif Aziz membatalkan persembahan di sebuah acara milik isterinya, Coco. Menurut Nick, Alif Aziz sebelum ini sudah bersetuju untuk hadir membuat persembahan dan menerima deposit sebanyak 50% seperti yang dipersetujui. Apa yang membuatkan keadaan jadi lebih tegang? Nick mendakwa perkara itu dimaklumkan sehari sebelum acara berlangsung. Alif dikatakan tidak dapat pulang ke Malaysia kerana mempunyai komitmen kerja lain di Indonesia. Pembatalan pada saat akhir itu didakwa menyukarkan pihak penganjur kerana mereka perlu mencari pengganti dalam tempoh yang sangat singkat. Nick juga turut mendakwa wang deposit yang sudah dibayar masih belum dipulangkan sehingga kini. Difahamkan, permintaan untuk mendapatkan semula bayaran itu dibuat selepas persembahan berkenaan dibatalkan. Namun setakat ini, isu berkenaan masih belum selesai berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh Nick. Bagi Nick, perkara ini bukan sekadar soal kerja atau bayaran semata-mata. Dia mendakwa hubungan mereka sebelum ini rapat dan Alif pernah dianggap seperti saudara sendiri. Nick turut meluahkan rasa terkilan kerana selama ini dia sering memberi sokongan kepada Alif ketika penyanyi itu melalui pelbagai isu dalam hidupnya. Setakat ini, belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada Alif Aziz berhubung dakwaan tersebut.